Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit perkongsian. Sekarang pukul 4 baru habis kayu sikit petang. Senang cakap apa ni, bawa Grab lah. Bawa Grab petang, malam pukul 10, pukul 9 ke pukul 10 sampai sahur lah sebab bulan puasa kan. Sampai sahur tu. So petang lepas Zuhur sampai asar tu bawa sikit. Jadi untuk kepada PHV ataupun ada sebut platform driver platform driver ataupun ada sebut PHV, private hire vehicle, ada sebut Grab, sebab Grab antara yang pencetus awal kan, walaupun mungkin tak, tapi apa-apa pun orang sebut terus Grab driver kan. Jadi untuk pada anda yang baru nak berkecimpung, aku sendiri baru mula dalam 3-4 bulan ni, baru juga, taklah lama sangat. Jadi awal-awal dulu baru nak mula bulan 12 11 12. Ada yang sebut lah, baru try bawa, tengok bawa 2 jam dapat 40 lebih dolar, 45 ke 49. Jadi waktu tu awal aku fikir, oh banyak juga kalau kerja kat luar pun kan. Sekarang part time pun 1 jam 10 dolar, 11 dolar, ada pun yang mahal-mahal sikit pun 15 dolar. Tapi antara itulah 9 dolar hingga 15 dolar lebih kurang kan. Kira kalau 1 jam 20 dolar, kira banyak jugalah kan. Jadi aku fikir, 2 jam 40 dolar, banyak juga. Lepas tu dari masa ke semasa, aku fikir balik, 2 jam 40 dolar ataupun 40 lebih, kira 1 jam 20 dolar lah. Kalau 2 jam 40 lebih, letaklah 40 lah average lah, 1 jam 20 lah. 4 jam baru 80. Jadi kau drive 4 jam, baru cover duit sewa. Lebih kurang lah, duit sewa kenderaan lah. Average sewa kenderaan 50 lebih ataupun 60 sampai 80 lah average. Itu tak termasuk duit minyak lagi. Jadi bawa lagi 2 jam lah. Lagi 2 jam, 40 dolar untuk duit minyak. 2 jam, 4 jam, dan 6 jam. Jadi kau drive 6 jam. Kau drive 6 jam baru dapat cover duit sewa dengan duit minyak. Itu average lah. Average ataupun pukul rata lah. Tu baru cerita tentang kalau sekiranya harga tu baik. Sebab aku dah semalam, dah beberapa hari juga drive dekat pun taklah dekat sangat. Ambil masa 15-20 minit juga, 5 dolar 30 sen, 5 dolar 30 sen kan. 5 dolar lebih lah banyakkannya, average 5 dolar lebih dalam masa 15 hingga 20 minit. Maknanya kalau buat siang lah, average kebanyakannya 20 dolar lah, betul lah tu kan. Average 20 dolar 1 jam. Kalau dulu lah, awal-awal dulu sebelum tahun 2025, paling sikit dapat lah 7 dolar lebih. Sekarang 5 dolar lebih kan. Jauh sikit 8 dolar lebih. Tadi pun jauh-jauh pun 10 dolar. Sekiranya anda yang baru nak berkecimpung ni, nak bawa boleh drive seharian tu 10 jam, 8 jam ke 10 jam ke atas, silakan. Tapi agak-agak kalau memang tak boleh drive, bayangkan kalau drive 6 jam, dari sini boleh sampai KL tu, Selangor kan, mungkin atas lagi sikit. Bayangkan tu 6 jam, kalau 8 jam, 10 jam, berapa jauh. Tu setiap hari. Untuk yang anda-anda di luar sana yang baru nak berkecimpung untuk jadi platform driver ataupun PHV driver, pertimbangkan lah, boleh mandu ataupun boleh drive lama ke tak. Mungkin ada yang sebut juga tentang food delivery. Food delivery ni boleh lah, kayu 3 jam siang, 3 jam malam boleh dapat 70 ke 100 dolar ataupun 100 lebih kan. Lepas tu dia tak ada modal. Modal dia basikal ataupun e-bike je kan. Melainkan kau naik motor lah. Naik motosikal katanya boleh dapat 200 dolar kan sehari. Dia tak ada ni kan, tak ada modal apa-apa kan. Kalau 100 dolar dapat tu 100 dolar kan. Kalau PHV driver bawa 6 jam baru cover duit sewa dengan duit minyak. Selanjutnya selebihnya tu barulah duit gaji kan. Betul lah tu, yang food delivery mungkin dapat tu tak ada modal, tapi tak ada kenderaan lah. Kat situ lain dia. Mungkin kalau dia nak ke mana-mana ke, nak hantar orang, ambil orang, nak pergi Johor ke macam mana, yang kena sewa kenderaan lain. Tak adalah kenderaan sendiri. Beza dia kat situ lah. Kalau PHV driver, di samping kenderaan tu juga ada buat kerja, kenderaan tu juga menjadi kenderaan dia untuk ke mana-mana. Beza dia kat situ lah. Rasanya itu saja perkongsian untuk hari ini, dan selamat berpuasa.